Ni takaful. Oh, dia suruh aku ambil takaful ni. Oh. Selamat Hari Raya kepada penonton. Pada Hari Raya ni, bukan budak-budak sahaja yang akan mendapat duit raya, tetapi orang dewasa juga pun dapat disebabkan mengganggu tanam anggur. Ni takaful. Oh, dia suruh aku ambil takaful ni. Oh. Suruh aku ni. Hai guys. Konten kali ni kita nak kira duit raya aku sebagai yang menanam anggur fresh, sehat, penganggur. Adakah kita dapat duit raya? Adalah. So mari kita kira guys. Ini duit raya pertama. Ini duit raya tahun lepas yang aku tak guna ya. Lepas tu ada banyak lah. Oh my god. Thank you yang bagi. Aku macam appreciate sangat. Kenapa menganggur kan? Weh, RM2, RM3 ganti lah. Ya Allah, mana lagi? Terima kasih banyak-banyak yang bagi. First kita bagi, ada yang bagi RM5, RM1, Alhamdulillah. RM7 ni boleh beli nasi ayam Fauziah. Oh, nasi ayam. Public mutual. Ada kau tahu siapa bagi? RM5. Oh my god. Weh, RM10. RM10. Ni takaful. Oh, dia suruh aku ambil takaful ni. Oh. Suruh aku ni. Tengok package takaful ya. Bukan. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5. RM5. Ini kalau student Dobi. Wajib je. RM1 ni dapat guna. Kita DIY ya. Lawa juga dia punya sampul. Warna kuning ya. RM10 ya. Bukan cara-cara Mr. DIY. RM10. Wih, duit baru. Wih, government baru. Governor Richard Gavfer. Aku tak pernah tahu pula. Aku dulu selalu baca di lain dah. Brooks Brother. Ni my cousin bagi ni. Kerja Brooks Brother. RM10. Thank you. Cantik weh. Yang ni farmasi guys. Cantik juga dia punya ni. Ada tengkolok. Cantik. Wah, banyak juga. RM10 weh. Dia tahu aku menganggur perlukan duit. RM10 semua ya. Ajinomoto ya. Allah. Ajinomoto pun RM10 ya. Ini guys, padi ni. Keras weh padi ni punya. RM20. Weh. Padi ni RM20. Ni CIMB Bank. Ni SSBC. Ni tukar-tukar duit dapat lah. Campur. Ni HSBC. RM10. Weh, orang kerja bank ni kaya lah. Thank you so much lah. Next, CIMB Bank. Weh, kaya juga RM10. Ya Allah. Terima kasih banyak-banyak yang bagi. Last but not least. Kuih raya. Beast Bakery. Love. RM5 je. Buat kuih kaya juga ni. RM5. Terima kasih. Last but not least. Band Aramnu. Ada duit raya tak? Jadilah. RM1 je. Terima kasih. Beli coklat. Ni kakak kita kerja. Muhaya. Dapat duit raya. RM50 ya. Thank you kakak kita sister. Ni gabungan duit raya tahun lepas yang aku baru jumpa. Aku cakap sampul surat banyak ni. Lah, aku tak guna duit raya aku tahun lepas. Sebab sikit. Cepat, berapakah duit raya saya? Stay tune. Part 2.